Jadi sebelum pada itu saya perkenalkan semula diri saya. Saya Abu Hanifah bin Sulong, Pegawai Sains Pemakanan yang sekarang ni berkhidmat di KK Serendah. Okey, baiklah. Jadi slide ni sebenarnya saya dikeluarkan oleh KKM. Namun saya dapat melalui unit pemakanan Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang yang telah diubah suai dan ditambah baiklah. Okey. Untuk slide pertama kita, pertama sekali kita akan berkenalan dengan konsep pemakanan sihat. Jadi total sebenarnya kita ada 4 konsep pemakanan sihat, iaitu pertamanya seimbang, yang keduanya sederhana, yang ketiga pelbagai, yang keempat makan secara berkala. Okey, nanti kita akan pergi lebih detail untuk setiap konsep ni. Okey, jadi dalam setiap benda, kita mestilah ada panduan dan rujukan. Jadi untuk pemakanan sihat ni, apa yang kita gunakan sebagai panduan kita? Yang pertama sekali, yang paling popular lah adalah Piramid Makanan Malaysia. Okey. Jadi Piramid Makanan Malaysia yang terkini adalah pada tahun 2020. Yang sebelum ni kita gunakan 2010 sehinggalah selepas 10 tahun kita ada buat penambahbaikan lah. Yang ni berdasarkan feedback ataupun kekeliruan yang berlaku di peringkat orang awam kan. Jadi apa perubahan tu? Yang pertamanya adalah perubahan kumpulan karbohidrat. Sebelum ni kumpulan karbohidrat, kalau kita tengok piramid 2010 ni, dia berada pada aras paling bawah. Untuk 2020 ni dia dah naikkan satu level. Sebab kita dapati pengambilan karbohidrat yang tak terkawal lah di kalangan orang awam. Di mana pengambilan roti, nasi ni biasanya melebihi saranan, melebihi sayur-sayuran, buah-buahan tu sendirilah. Jadi apa yang kita buat, kita tukarkan kumpulan satu, sebelum ni dia berada pada aras satu, kita pindahkan kepada aras dua, dan sayur dan buah tu kita turunkan kepada aras satu. Okey. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan, saranan pengambilan adalah 3 sajian sayur dan juga 2 sajian buah-buahan. Dan jangan lupa juga untuk piramid makanan 2020 ni kita ada saranan pengambilan air kosong, iaitu banyak mana? 6 hingga 8 gelas satu hari. Okey. Ni kita zoom in sikit. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada 5 kumpulan makanan sebenarnya. 4 aras tapi ada 5 kumpulan makanan. Yang pertamanya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran di aras pertama. Aras kedua, nasi, bijirin-bijirin dan produk makanan berasaskan bijirin penuh lah, ataupun bahasa pasarnya kita panggil makanan berkanji, makanan karbohidrat kan. Yang aras ketiga ni kita ada 2 kumpulan makanan sebenarnya, iaitu ikan, ayam, telur dan daging, kumpulan pertama, dan kumpulan kedua adalah susu dan produk tenusu. Okey, dan kumpulan terakhir yang paling atas sekali kita ada kumpulan lemak, minyak, gula dan juga garam. Jadi kumpulan makanan ataupun produk-produk yang dalam kumpulan ni dia tak ada saranan, cuma kita minta untuk hadkan sahaja pengambilan dia. Okey, dan macam tadi air kosong 6 hingga 8 gelas satu hari. Okey, dekat sini pun dia ada nota untuk bilangan sajian dikira berasaskan 1,500, 1,800 dan 2,000 kilokalori untuk orang dewasa. Jadi kalau kita menggunakan kiraan tiga nilai kalori ni, kita boleh menggunakan piramid makanan. Kita boleh menyusun kumpulan-kumpulan makanan tu berdasarkan piramid makanan Malaysia ni lah. Okey, dan yang kedua, orang dewasa yang tidak aktif ataupun sedentary perlu mengambil bilangan sajian yang minimum. Okey, jadi kita akan tengok fungsi setiap kumpulan makanan, iaitu kumpulan makanan satu tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi fungsinya adalah vitamin, serat, mineral. Dia umpamanya macam kita makan multivitamin lah. Jadi vitamin dan mineral yang diperlukan dalam badan kita, majoritinya ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran tu sendiri. Yang kedua, nasi, mi, roti dan produk bijirin. Makanan ni sebenarnya dia membekalkan sumber tenaga kita. Dia sumber utama tenaga kita lah, untuk kita bergerak, berjalan, even kita tidur pun kita menggunakan tenaga. Jadi tenaga tu dia datang daripada kumpulan 2 ini. Okey, kumpulan 3, ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Jadi kumpulan ni pun sebenarnya dia kaya dengan
vitamin dan mineral, termasuk juga protein. Protein ni pun salah satu mikronutrien yang kita perlukan dalam badan kita. Nanti kita akan tengok apa lagi mikronutrien. Apa itu mikronutrien? Kumpulan 4, susu dan produk tenusu. Jadi makanan ini sebenarnya dia penting untuk membekalkan kalsium dan juga protein. Dia merupakan sumber untuk magnesium, kalsium, vitamin D, lebih kepada untuk tulang dan juga otot lah. Dan juga kumpulan 5 tadi, lemak, minyak, gula dan garam. Jadi saranan pengambilan dia, kita perlu hadkan kerana dia boleh menyebabkan risiko penyakit kronik. Apa itu penyakit kronik? Contoh-contohnya adalah obesiti, kencing manis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan beberapa jenis kanser. Penyakit kronik ni dia tak berlaku dalam masa yang singkat lah. Dia berlaku disebabkan oleh kita punya gaya hidup yang kurang sihat, yang tak banyak bergerak, dan juga pengambilan makanan yang berlebihan. Okey, saya harap sampai sini semua faham lah. Okey, baik. Kali ini kita pergi lebih detail untuk setiap kumpulan makanan. Kita akan tengok pula apakah saranan hidangan untuk setiap kumpulan makanan ni. Yang pertama tadi sayur. Okey, sayur ni paling simple sekali. Saranan dia adalah 3 ataupun lebih pengambilan setiap hari. Okey. Jadi kalau kita tengok gambar kat sini, biasanya kita ambil sayur berdaun yang dimasak ni kan. Dia lebih kurang dalam setengah cawan ataupun 1 sendok. Okey, jadi bermakna untuk setiap hari kita perlu makan 3 ataupun lebih sendok sayur berdaun yang dimasak ni. Setiap hari. Maknanya satu hidangan ni untuk sekali makan lah. Kan? Contoh kalau kita nak makan sayur berdaun ni, 1 sendok. Tapi kalau kita nak makan tomato, 2 biji tomato, saiz sederhana. Tomato saiz biasa tu kan, sederhana. Bukan cherry tomato tu. Okay, ataupun ke kacang, sayur ataupun buah, ataupun kacang panjang kan. 1 sendok sayur. Okay, jadi katalah kita nak ambil yang ni 1 cawan, yang ni setengah 1 sendok, yang ni 1 sendok pun boleh juga. Asalkan satu hari 3 ataupun lebih hidangan sayur. Okey, seterusnya. Kumpulan pertama juga, kita ada kategori buah-buahan. Jadi saranan untuk buah-buahan ni adalah 2 sajian buah sehari. Yang inilah sebenarnya yang ramai rakyat Malaysia tak pernah capai pun kadang-kadang tu dalam tempoh sebulan. Tak pernah makan langsung buah-buahan dan buah-buahan lah. Okey, untuk buah-buahan ni, ukuran dia pun lebih kurang seperti anda tengok dalam gambar ni. Untuk apple tu 1 biji untuk 1 sajian. Tembikai ni 1 potong. Dan lain-lain lah. Jadi bermakna kalau hari tu anda nak makan apple, satu hari anda perlukan 2 biji apple untuk mencapai saranan 2 sajian sehari. Okey? Yang ni pun tak ada masalah. Boleh campur juga 1 biji apple, 1 biji elai kan. Boleh campur. Kalau nak makan lebih sikit, 3 sajian, 4 sajian pun boleh. Tapi pastikan anda makan bersama dengan makanan dan bukannya makan dalam satu waktu yang samalah. Waktu yang berasingan. Sebab macam mana kita tahu, buah-buahan ni pun dia sebenarnya masih mengandungi gula. Ada buah yang tinggi gula, ada buah yang tinggi serat, ada buah yang tinggi serat, yang tinggi gula kurang serat kan. Jadi kebanyakan buah-buahan tempatan, contohnya macam durian, macam rambutan kan. Bila tiba musim dia tu, banyak kes kita jumpa masalah gula dalam darah tinggi. Bila kita tanya sebab apa, puncanya sebab musim durian. Jadi durian ni biasanya untuk satu sajian, dia lebih kurang dalam 2 ulas saja, 2 ulas sederhana ataupun 3 ulas kecil. Ulas tu maknanya yang tu lah. Yang biji tu kan. Bukannya sebiji. Yang biji kecil dalam tu. Tu kita panggil ulas lah. Okey, seterusnya untuk kumpulan makanan kedua. Yang ni antara kumpulan makanan yang paling agak banyak juga makanan dia. Tapi semuanya berasaskan kanji lah yang mengandungi karbohidrat. Jadi contohnya adalah nasi, mi, kentang, biskut, jagung dan juga roti. Okey, jadi kalau kita ambil kiraan mudah ni, kita boleh gunakan sendok lah untuk nasi dan juga mi, mihun. 2 sendok nasi ataupun mi ni bersamaan dengan 1 sajian. Okey, kalau kentang pula bersamaan dengan 2 sajian, 2 biji kentang. Jadi satu hari tadi berapa banyak kita perlu makan untuk makanan berkanji ni? Siapa ingat tadi gambar piramid makanan?
buka balik untuk makanan, kumpulan makanan yang kedua tu. Kumpulan makanan kedua tu, saranan dia adalah 3 hingga 5 sajian. Okey, so, contohlah let's say satu hari kita nak makan nasi. Banyak mana yang kita boleh ambil nasi tu? Sebab nasi tadi 2 sajian, 2 sendok bersamaan dengan 1 sajian kan. Jadi satu hari tu kita tak boleh ambil lebih daripada 5 sajian. Jadi 2 kali 5 bersamaan dengan 10 saja. Tapi dengan syarat kita tak makan sumber karbohidrat lain lah pada hari tersebut. Contohnya roti, biskut, kentang, kita tak makan. Kita hanya makan nasi saja. Maksimum 10 sendok. 10 sendok ni saya anggarkan lebih kurang untuk 2000 kilokalori lah. Tapi kalau kita target untuk penurunan berat badan 1500, 1800 kilokalori, kita boleh ambil 3 sajian saja sehari. Ataupun 6 sendok nasi. Okay, saya harap semua boleh faham lah setakat ni. Ada soalan ke? Sekejap saya tengok. Okay, tak ada soalan apa-apa lagi. Kita boleh teruskan Okey, jadi untuk kumpulan makanan ketiga RS3, kita ada sajian protein. Jadi untuk sajian protein ni, satu sajian ni bersamaan dengan 14 gram protein. Jadi pengiraan protein ni sebenarnya agak kompleks. Nak ingat pun susah. Tapi kita boleh ambil, kita boleh ingat apa makanan yang biasa kita makan lah. Contohnya ayam, ikan kan. Jadi macam ayam ni dia satu ketul, senang. Satu ketul peha, satu ketul dada bersamaan dengan satu sajian. Okey. Lepas tu untuk ikan, kalau saiz sederhana ikan kembung, ikan selar tu, dia lebih kurang dalam 1 ekor. Okey, kalau ikan yang besar-besar, ikan tenggiri ke, ikan parang ke, ikan salmon kan, dia satu ketul lah yang biasa kalau kita dah siang dekat pasar tu, ada dah siap potong-potong, lebih kurang dalam 1 ketul ni. Kalau ikan bilis pula, lebih kurang dalam 2/3 cawan untuk satu hidangan. Okey. Satu lagi telur lah yang biasa kita makan kan. Telur ayam ni, satu sajian ni bersamaan dengan 2 biji. Okey, jadi berapa sajian yang disarankan untuk kumpulan ketiga ni? Ikan ayam daging ni. Okey, jadi kalau kita ikut piramid makanan, saranan dia adalah satu sajian sehari. Okey, jadi memadai kita makan telur 2 biji satu hari. Ayam satu ketul satu hari. Ataupun kalau kita nak ambil lebih pun 2 sajian lah untuk ayam, telur dan daging ni 1 hingga 2 sajian. Maknanya 4 biji sehari cukup satu hari. Kalau kita tak makan ikan ataupun legium lain lah. Kan? Jadi kalau ikan satu sajian lah macam tadi tu. Ikan selar, saiz sederhana, ikan parang, satu ketul Okey. Jadi kumpulan protein ni pengiraan dia agak kompleks sikit. Ini kita ambil beberapa jenis makanan yang common lah untuk rakyat Malaysia makan kan. Okey, seterusnya kumpulan 4, susu dan produk tenusu. Yang ni pun kumpulan makanan yang biasa dilupakan oleh rakyat Malaysia. Yang biasa jarang kita ambil, betul tak? Jadi saranan dia adalah 2 sajian sehari. Antara makanan yang ataupun minuman yang paling senang kita jumpa adalah susu lah. Sama ada susu tepung, susu kotak kan. Adik-beradik susu, selain daripada susu, pekat manis ataupun krima manis kita panggil. Susu pekat manis ataupun krima manis tu bukan dalam kategori kumpulan 4. Dia dalam kumpulan 5 kumpulan 5 yang paling sikit tadi tu. Okey, jadi untuk saranan dia, susu ni bersamaan dengan 1 gelas. Jadi untuk sehari kalau kita nak minum susu, kita boleh ambil maksimum 2 sajian sehari, 2 gelas sehari. Okey. In case kalau orang tu tak boleh minum susu, dari kecil dia tak biasa minum susu ataupun bila dia minum, dia sakit perut kan, dia membuang, boleh gantikan dengan keju. Jadi keju ni saranan dia 2 keping untuk satu sajian, ataupun yogurt lah. Tu antara salah satu contoh makanan dalam kumpulan 4 ni. Okey. Ni adalah kumpulan yang terakhir tadi. Yang ni bukanlah kumpulan makanan kan, dia lebih kepada ingredient ataupun bahan tambahan yang kita gunakan semasa kita memasak ataupun menyediakan makanan. Okey. Jadi saranan dia mudah je, hadkan pengambilan makanan lagi
kurang lagi bagus. Kalau tak ambil langsung lebih baik. Tapi biasanya makanan-makanan dalam ni mesti ada dalam kita punya makanan, sama ada dia wujud bila kita tambah ataupun dia wujud secara tersembunyi dalam makanan terproses lah biasanya. Okay, jadi untuk lemak kan yang kita gunakan untuk masak. So apa kategori lemak ni? Minyak masak, apa lagi? Kita panggil apa? Ghee kan? Minyak sapi ataupun butter, margarin, minyak masak termasuklah minyak kelapa sawit ke, minyak canola oil ke, minyak zaitun ke, ini semuanya dalam kategori lemak. Okey, seterusnya saranan pengambilan gula. Gula ni saranan dia adalah kurang daripada 10 sudu teh sehari, termasuk dalam gula tersembunyi dalam makanan lah. Okey. Ni adalah gula pasir. So kita kena kira dalam kita punya teh tarik tu berapa sudu teh. And then dalam kita punya makanan, contoh bila kita ambil snack, kita ambil apa? Bomboloni ke, kromboloni ke apa kan. Dalam tu dia mesti ada kandungan gula yang dah ditambah dalam tu. Jadi kita kena tahulah berapa. Jadi biasanya untuk makanan-makanan yang common, kita memang ada buat hebahan lah dalam bentuk pameran ke. Dan sekarang ni kita ada satu kempen iaitu kempen War on Sugar. Di mana kempen ni, ada soalan ke? Okey, so di mana kempen War on Sugar ni kita mensasarkan penggunaan gula, terutamanya gula tambahan ni dalam kadar yang paling minimum lah. Sebab kita kenal pasti gula ni adalah penyumbang utama penyakit kronik di Malaysia. Okey? Kita abaikan dulu lemak sekejap, kita abaikan dulu garam sekejap, kita fokus kepada gula dulu. Jadi mana yang nak turunkan berat badan, kita cuba tengok pengambilan gula kita ni, sama ada gula yang ditambah ataupun gula yang tersembunyi. Okey? Yang terakhir sekali adalah saranan pengambilan garam, iaitu kurang daripada 1 sudu teh sehari termasuk garam tersembunyi. Okey? Ni yang paling sikit lah pengambilan garam. Tapi sikit-sikit pun kebanyakan garam ni dia sangat tinggi dalam makanan-makanan yang terproses, makanan yang kita tak nampak lah bila dia ditambah tu kan. Kalau kita masak sendiri tak ada masalah. Tapi kalau kita makan kat luar pun kita tak tahu berapa banyak garam ditambah. Apatah lagi kalau kita beli makanan-makanan terproses. Okay. Jadi tool kedua, kita juga hari ini nak berkenalan dengan Pinggan Sihat Malaysia. Jadi dalam Pinggan Sihat Malaysia ni, adalah panduan yang lebih ringkas untuk menyediakan hidangan makanan yang lengkap dan menekankan jenis dan jumlah makanan yang dihidangkan. Okay? Jadi, Pinggan Sihat ni dia kena guna bersama dengan piramid makanan dan juga Malaysian Dietary Guideline. Ini salah satu tools yang kita gunakan untuk kita buat promosi lah kepada orang awam kan, untuk kita buat advokasi. Jadi tiga-tiga benda ni lah yang kita gunakan bila kita buat promosi, kita buat kempen, kita buat macam-macam lah aktiviti kan berkenaan dengan pemakanan sihat. Okay. Jadi bila kita zoom in untuk Pinggan Sihat Malaysia ni, jadi kat sini kita ada nampak tiga komponen. Tadi 5 kumpulan makanan, tapi dalam Pinggan Sihat Malaysia ni kita ringkaskan kepada 3 komponen saja, iaitu buah-buahan sayur-sayuran, ikan ayam daging dan juga nasi, mi, roti dan bijirin. Jadi sebenarnya Pinggan Sihat Malaysia ni kita ada nama lain juga yang diberi, siap ada lagu lagi. Tuan-tuan tahu tak apa dia untuk Pinggan Sihat Malaysia ni? Nama lain dia kita panggil sebagai suku-suku separuh lah. Pinggan Sihat Malaysia ni suku-suku separuh. Ya betul Encik Syazwan. Suku-suku separuh. Siap ada lagu, siap ada video semua kan. Okey. Sebenarnya Pinggan Sihat Malaysia ni tujuan dia adalah menyampaikan mesej yang sama dalam piramid makanan, cuma dia lebih ringkas. Jadi pembahagian kumpulan makanan ni adalah dalam satu hidangan dan panduan jumlah bagi setiap kumpulan makanan yang disarankan ada disertakan. Okey. Okey.
visual hidangan yang sihat, dia senang untuk membantu meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ni yang kita dapati rakyat Malaysia ramai sangat kurang ambil sayur-sayuran dan buah-buahan ni. Kemudian mengawal pengambilan nasi, mi, roti dan biji lain. Yang ni rakyat Malaysia lebih pula ambil nasi, mi, roti kan. Kemudian menggalakkan pengambilan biji rim penuh. Yang ni pun kurang rakyat Malaysia ambil. Biji rim penuh ni termasuklah mostly dia datang daripada sumber karbohidrat tadi tu. Tapi sumber serat yang lain tu datang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Kemudian memastikan pengambilan yang mencukupi untuk ikan, ayam, daging dan kekacang. Yang ni pun ramai rakyat Malaysia terutamanya yang golongan yang kurang berkemampuan lah. Dia kurang ambil ikan, ayam, daging dan kekacang ni disebabkan mungkin faktor harga lah kan. Tapi kita nak pastikan pengambilan sumber protein ni cukup. Dan juga menggalakkan pengambilan air kosong. Ini pun salah satu komponen dalam pinggan sihat Malaysia. Okey. Jadi, siapa yang patut menggunakan pinggan sihat Malaysia ni? Siapa yang boleh pakai? Jadi, namanya adalah pinggan sihat Malaysia. Tapi tak semestinya rakyat Malaysia saja yang boleh pakai. Orang ramai tak kisahlah. Siapa-siapa, asalkan dia berusia 18 tahun dan ke atas, kita boleh guna pakai pinggan sihat Malaysia ni. Yeah? Saranan pengambilan kalori untuk pinggan sihat Malaysia ni kita boleh ambil lebih kurang dalam 1,500 hingga 1,800 kilokalori per hari. Okey. Jadi untuk makluman tuan-puan peserta semua kan, julat kalori ni 1,500 hingga 1,800 ni adalah yang paling ideal untuk peserta yang nak kekalkan ataupun nak turunkan berat badan. Okey. Dengan syarat kena buat sedikit aktiviti fizikal lah. Kena sertakan dengan aktiviti fizikal juga. Okay? Jadi pengambilan kalori 1,500 hingga 1,800 kalori ni adalah yang paling ideal kalau kita ambil kira keadaan rakyat Malaysia yang sedentary, yang kurang bergerak kan. Jadi julat kalori ni adalah yang paling ideal lah. Tapi kalau nak kurang lagi pun boleh juga. Boleh juga ada orang buat sampai 1,200 kilokalori untuk turunkan berat badan. Yang tu pun okey asalkan dia tidak menjejaskan kita punya quality of life lah. Tidak akan menjejaskan kita punya kerja, kita punya aktiviti bersama keluarga, bersama kawan-kawan kan. Okey, dan juga pinggan sihat Malaysia ni boleh digunakan sebagai pencegahan penyakit tidak berjangkit. Okey, sebagai pencegahan tapi mungkin orang yang dah ada masalah penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis on medication kan ataupun on treatment ke, mungkin dia dah ada panduan diet yang berbeza lah. Yang tu kita akan rujuk kepada pegawai dietetik kita. Tapi untuk pinggan sihat Malaysia ni adalah panduan umum untuk pencegahan penyakit tidak berjangkit. Okey. Kemudian untuk vegetarian pun, pinggan sihat Malaysia ni dia mesra vegetarian. Untuk orang yang hanya mengamalkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan kan, daripada sumber tumbuhan, tak ada masalah. Pinggan sihat Malaysia ni dia mesra vegetarian. Kemudian dia mesra untuk semua kumpulan etnik lah. Okey. Asalkan setiap kumpulan tu dia boleh ambil sumber protein, sumber karbohidrat dan juga sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Ni adalah saiz pinggan yang kita gunakan untuk pinggan sihat Malaysia. Okey. Lebih kurang dalam 10 inci. Kita panggil apa? Diameter kan? Diameter dia 10 inci. Saiz pinggan ni. Tak boleh lebih tak boleh guna talam, tak boleh guna pinggan-pinggan yang dulang-dulang western tu, tak boleh. Dia kena menggunakan saiz pinggan standard 10 inci lah. Okey. Jadi macam ni nak rancang, macam tadilah suku-suku separuh. Okey. Tak kisahlah nak mulakan dengan apa, tapi dia punya susunan dia tu macam tu. Separuh tu adalah sayur dan buah. Dia tak boleh tertukar lah. Okey. Kemudian untuk lengkapkan hidangan tu, air kosong kena ada. Okey. Lepas ni kita ada beberapa gambar lagi. Yang ni contoh lah untuk suku-suku separuh. Jadi, kalau kita tengok kat sini, untuk pengambilan karbohidrat ni, nasi ni lebih kurang dalam 1 ke 1,5 cawan lah 1 ke 1,5 cawan ataupun bersamaan dengan 3 sendok. Kalau untuk turunkan berat badan boleh ambil lebih kurang. Kurang lagi. Okey, ni sumber protein dia. Ni apa ni? Mungkin daging kot. Kambing ke kan? Kemudian separuh ni adalah sayur dan juga buah. Tapi dalam contoh ni dia hanya menggunakan sayur lah. Ada tomato,
Tomato, kemudian ada ulam-ulaman. Ni adalah separuh daripada pinggan. Okey, dan pinggan sihat Malaysia ni dia datang berserta dengan 5 mesej juga. Okey, apa mesej dia? Kita akan tengok lebih detail satu-satu. Okey, mesej pertama. Makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Okey, pagi, tengah hari, malam. Sebab apa? Sebab-sebab yang disenaraikan dekat sinilah. Untuk pastikan pengambilan tenaga cukup, untuk pastikan nutrien yang kita ambil tu cukup, kemudian untuk mengelakkan rasa lapar yang melampau. Okey. Mengekalkan berat badan yang sihat dan mengurangkan risiko penyakit berjangkit tadilah, NCD, dan juga mengelakkan rasa menggalakkan rasa sihat dan mengurangkan rasa penat. Okey, mungkin ada soalan yang tanya kan, kenapa kalau saya makan satu kali hidangan utama pun saya dah naik berat badan? Berat badan saya masih naik. Saya makan 1 atau 2 kali, tak makan 3 kali pun berat badan saya dah naik dah. Jadi kalau saya makan 3 kali hidangan ni, memang tak turun-turun lah berat badan saya kan. Jadi puncanya kita kena berbalik kepada pinggan sihat Malaysia. Adakah kita betul-betul mematuhi portion yang disarankan dalam pinggan sihat Malaysia ni? Itu yang biasa banyaklah kita jumpa. Dia kata dia makan 1 kali, tapi dia punya karbohidrat tu 1 pinggan, protein dia 1 pinggan, sayur dan buah ni mujur ada je. Dia punya portion. Tapi dia makan dalam contoh waktu lunch, sekali makan je. Tapi dia punya portion dia tidak mengikut saranan pinggan sihat Malaysia. Okey, mesej 2. Makan 1 hingga 2 makanan ringan yang sihat antara waktu makan jika perlu. Okey, dia istilah makanan ringan ataupun snack ni, dia merupakan satu, dia merujuk kepada waktu makan lah sebenarnya, bukannya jenis makanan makanan ringan ataupun snack ni. Jadi snack ni boleh jadi sihat, boleh jadi tak sihat. Jadi saranan dia kenapa perlu ambil snack ni? Untuk memenuhi keperluan tenaga, lepas tu nutrien lain kan. Kemudian untuk mencegah makan berlebihan, untuk mencegah pengambilan tenaga dan mencegah rasa lapar di antara waktu makan. Jadi pengambilan snack ni kita ambil antara waktu makan utama tadi tu, dan juga kita jarakkan pengambilan makanan lebih kurang dalam, kalau paling cantik 2 jam lah. Maknanya contoh kita makan breakfast pukul 8, pukul 10 kita ambil snack ni. Tapi snack-snack yang sihat. Nanti kita akan tengoklah contoh. Okey, mesej yang ketiga. Makan sekurang-kurangnya separuh daripada bijirin sebagai bijirin penuh. Ataupun serat lah, sumber serat. Tujuan kita untuk mesej ni adalah untuk meningkatkan pengambilan serat. Dan juga vitamin mineral lain lah. Okey, jadi serat ni sangat penting lah. Dia ada vitamin dan mineral yang perlu untuk badan kita, dan juga dia boleh membantu untuk mencegah sembelit dan menggalakkan usus yang sihat. Kemudian dia boleh mengurangkan masalah-masalah lain. Jadi sumber-sumber serat ni sebenarnya dia boleh memberikan kita rasa kenyang yang cepat dan melambatkan rasa lapar. Sebab untuk badan kita proses serat ni dia akan mengambil masa. Kan? Jadi bila kita sentiasa kenyang, kita kuranglah makan snack, kita kuranglah makan benda-benda yang tidak sihat kan. Asyik nak kunyah keripik pisang, keripik ubi dan sebagainya. Sebab kita dah ambil kandungan, kita dah ambil serat yang tinggi dalam kita punya hidangan utama. Okey, seterusnya mesej 4. Makan hidangan tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Okey. So cara masakan ataupun jenis masakan yang kita pilih sebagai lauk kita tu pun dia memainkan peranan lah. Okey. Sebab apa kita tak sarankan pengambilan lemak ni? Sebab dia mengandungi tenaga yang tinggi dan boleh menyebabkan berlebihan berat badan. Okey. Jadi sumber tenaga yang biasa popular lah dalam lauk Malaysia ni adalah minyak masak dan juga santan. Dua benda ni lah yang biasa kita ni. Jadi kita cuba, kita perlu lebih kreatif lah untuk kita tahu apakah sumber-sumber makanan lain, cara masakan yang tidak menggunakan santan dan juga minyak. Contohnya makanan yang menggunakan sup, tom yam, rebus, kukus dan juga bakar. Okey. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Okey, okey, saya ada dapat satu soalan daripada Puan Hanita. Bagaimana dengan pengambilan gula tambahan ataupun gula pengganti gula, sugar substitute, sesuai tak? Okey, yang ni pun sebenarnya ada beberapa isu lah, di mana isunya ni bukannya
berkaitan dengan pengambilan kalori. Jadi seperti mana yang kita tahu, pengganti gula ni biasanya dia datang dengan kalori yang rendah ataupun tak ada kalori langsung. Contohnya stevia, apa lagi? Yang baru ni yang diekstrak daripada buah-buah tu kan, ataupun yang popular yang sebelum-sebelum ni aspartam, sorbitol dan sebagainya. Ada yang ada kandungan kalori yang rendah, ada yang tak ada langsung. Tapi isunya adalah macam mana badan kita proses pengambilan sugar, pengambilan gula, pengganti gula ni dalam badan. Yang tu pun ada beberapa kajian yang masih ongoing lah. Jadi saranan kita sebenarnya untuk pengambilan sugar substitute ni, kita galakkan sebagai untuk pengganti gula saja. Maknanya bila kita ada pilihan untuk ambil gula dengan pengganti gula, kita boleh ambil sugar substitute ni. Tapi kita tak galakkan untuk pengambilan jangka masa panjang lah. Untuk jangka masa panjang, kita nak galakkan lidah kita ni terbiasa dengan rasa kurang manis. Tak kisahlah daripada pengganti gula ataupun daripada gula tu sendiri. Kita nak ajar, kita nak train kita punya mental dan juga kita punya deria ni kan untuk tidak menerima makanan-makanan yang manis lah. Maknanya kalau kita tak makan manis pun kita boleh berjalan, boleh bergerak seperti biasa. Tu saranan yang biasa saya bagi untuk berkenaan dengan pengganti gula ni. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, mesej terakhir iaitu mesej 5, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey, jadi untuk kita menjadikan pinggan sihat Malaysia ni merealisasikan pinggan sihat Malaysia ni, kita perlulah masak di rumah lebih kerap supaya kita boleh dapat kawal portion, kita boleh dapat kawal ramuan yang kita gunakan dan juga lebih sesuai untuk kita mengubah resepi tu sendiri. Okay? Contoh daripada penggunaan santan tadi, kita boleh gantikan santan tu separuh, kita gantikan dengan susu. Contohnya susu penuh krim kan. Dan kita boleh memilih kaedah makanan yang lebih sihat lah. Okey, saya rasa lepas ni hanya ada beberapa gambar lah yang kita boleh jadikan contoh untuk suku-suku separuh ni. Okey, yang pertama ni penggunaan beras perang dan juga ayam panggang dan sayur. So kat sini ada berapa mesej yang dia dah tick. Pertamanya penggunaan serat tadi, beras perang. Beras perang ni dia kandungan serat dia lebih tinggi daripada beras biasa. Kan, dia lebih tinggi pada beras biasa, kandungan serat dia. Kandungan kalori dia hampir sama je, tapi kita tengok kepada kandungan serat. Jadi bila kandungan serat dia tinggi, penyerapan gula ke dalam darah tu dia akan menjadi lebih perlahan ataupun kita panggil low glycemic index lah. Okey, low glycemic index. So yang ni lebih baik daripada gula-gula ringkas. Gula ringkas seperti nasi, tepung ataupun gula pasir tu sendiri. Okey, yang keduanya dia menggunakan ayam panggang. Dia tak menggunakan santan ataupun goreng lah, dia panggang kan. Okey, contoh lain. Ni kalau kita sarapan pagi. Capati pun kita boleh amalkan, aplikasikan untuk pinggan sihat Malaysia ni. Tapi dengan syarat kena ada sayur lah. Yang paling susah nak jumpa ni sayur lah kan. Jangan keliru dalam kuah dal tu dia memang ada kekacang, dia memang ada dal kan. Tapi dal tu bukannya kumpulan makanan sayur-sayuran. Dia kumpulan makanan legium. Kalau kita tengok tadi legium tu dia ada apa? Ayam, ikan, daging. Lepas tu ada ikan, ayam, daging, telur dan juga legium kan. Dia dalam kumpulan makanan yang sama. Maknanya dia sebagai sumber protein. Okey, seterusnya nasi putih, ikan bakar dan sayur. Ini untuk makan tengah hari ataupun makan malam lah, dinner. Okey, nasi ayam pun kita boleh jadikan dia hidangan yang sihat mengikut pinggan sihat Malaysia ni dengan syarat pengambilan sayur dan buah dia separuh daripada pinggan. Okey. Jadi tak ada masalah kalau sayur dan buah tu kita tak jumpa buah-buahan dekat pasar raya. Kita dah cari 2-3 hari tak ada orang jual, kat pasar malam tak ada, jadi kita boleh gantikan dengan sayur saja. Tapi sayur tu kita pelbagaikan lah. Jadi untuk sayur-sayuran ni seeloknya kita ambil pelbagai jenis warna. Ada warna merah, warna hijau, warna purple, warna putih kan. Okey, ni contoh breakfast, pengambilan roti. Roti ni kalau kita ambil roti serat, roti whole meal, whole grain lebih baik. Okey, bihun soup pun kita boleh gunakan pinggan sihat Malaysia. Dengan syarat kita masak sendiri kat rumah dan juga kita ukur bahan tu sebelum kita masak. Sebelum kita tambah. Kalau kita dah buat asing-asing tu bolehlah kita kira kan. Tapi contohnya macam ni nasi goreng. Kita kena ukur bahan-bahan ni sebelum kita masak tu lah. Okey.
Okey, jadi kita masuk sedikit berkenaan dengan kaedah pengiraan kalori. Okey. Jadi macam saya tanya pada awal sesi tadi, apakah mikronutrien yang diperlukan dalam badan manusia. Jadi kita perlukan 3 benda ni lah. Pertamanya adalah karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi makronutrien ni tugas dia adalah memberikan tenaga. Dia adalah sumber tenaga kepada badan kita. Jadi karbohidrat ni dia membekalkan 4 kalori 1 gram. 1 gram protein membekalkan 4 kalori, 1 gram lemak membekalkan 9 kalori. Sebab itulah kita cuba kurangkan penggunaan ataupun pengambilan lemak dalam kita punya masakan. Kalau kita plan untuk turunkan berat badan lah. Okey, seterusnya kenapa kita perlu makan mengikut keperluan kalori harian? Okey. Dia sifir dia mudah je. Kalau kalori yang keluar sama macam kalori masuk, berat badan kita akan jadi seimbang. Seperti contoh yang pertama ni. Tapi kalau kita punya pengambilan kalori lebih tinggi daripada kalori yang keluar melalui kita punya aktiviti fizikal kan, kita akan naik berat badan lah. Kenaikan berat badan ni dia bukan boleh tengok serta-merta. Bukan kita boleh nampak dalam sehari dua. Kan? Dia biasanya makan minggu ataupun bulan lah. Kalau kita perasan kalau dalam seminggu tu berat badan kita naik lebih daripada biasa, maknanya inilah yang berlaku. Pengambilan kalori kita lebih daripada penggunaan kalori. Okey, dan seterusnya, kalau kita ambil kalori yang rendah 1600, tapi kita punya aktiviti fizikal, kalau 2100 ni kira tinggilah. Mungkin orang ni dia ada buat aktiviti fizikal yang kerap setiap hari, dia boleh capai 2100 ni. Dan apa yang akan berlaku? Penurunan berat badan. Okey. Okey. Jadi ini untuk sesi asas pemakanan sihat. Jadi untuk topik ni kita dah cover 3 benda penting tadi lah. Pertama, piramid makanan Malaysia, pinggan sihat Malaysia, yang seterusnya kaedah pengiraan kalori. Okey. Jadi untuk yang sesi kedua ni, saya juga nak sentuh berkenaan dengan fahami label makanan ataupun cakna label makanan. Okey, saya harap kita boleh teruskan Okey, soalan daripada Encik Solah Alam. Boleh beri contoh hidangan sarapan yang cukup nutrisi dan mikronutrien. Okey. Cukup nutrisi dan mikronutrien. Saya assume nutrition dan nutrien ni adalah benda yang samalah. Nutrien ni kita ada 2, mikro dan juga makro. Okey, jadi untuk menjawab soalan Encik Solah ni, kita boleh rujuk balik contoh untuk penggunaan yang saya tunjuk gambar tadi tu. Yang pinggan sihat Malaysia, kita ada contoh capati, kita ada contoh roti canai kan. Sekejap saya buka balik. Okey, kita ada capati, roti canai ataupun roti telur dengan salad. Ni contoh-contoh ni. Kalau kita ambil, jangan risau. Keperluan mikronutrien, makronutrien insya-Allah cukup untuk sarapan pagi ni. InsyaAllah cukup. Sebab nutrien tu, mikronutrien lah terutamanya. Kebanyakannya akan datang daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan macam saranan saya tadi, kalau kita ambil macam-macam jenis warna, sayur-sayuran dan buah-buahan ni lebih baik. Contoh kita ambil sayur-sayuran warna hijau. Lepas tu buah-buahan kita ambil apple contohnya, warna merah ataupun strawberry kan. Mana nak dapat strawberry sini? Kalau ada lah. Jadi kita ambil pelbagai jenis warna, kita akan dapati kita punya pengambilan mikronutrien kita insya-Allah cukup. Memang akan cukup lah kalau kita ambil suku-suku separuh ni. Okey. Dan juga ada juga sesetengah mikronutrien tu datang daripada sumber serat tu sendiri. Sumber serat, contohnya macam roti whole grain. Sebab kaedah dia, daripada whole grain jadi tepung putih yang biasa kita makan tu kan, dia sebenarnya dia buang beberapa layer untuk dia dapatkan tepung warna putih tu. So dalam layer-layer yang dibuang tu sebenarnya ada mikronutrien yang badan kita perlukan. Vitamin-vitamin semua ada dekat dia punya layer-layer yang dibuang tu. Tapi kenapa kita buang benda tu? Untuk bagi rasa sedap, untuk bagi makanan tu senang hadam, senang proses. Tapi kita dah buang segala kebaikan yang ada dalam makanan yang berserat tu. Okey, contoh lain, Cik Solah tadi boleh rujuk bihun sup dan juga nasi goreng lah yang paling popular kan. Nasi goreng macam dalam gambar ni.
Nasi goreng, mana nasi goreng kita? Ni. Dalam gambar ni nasi goreng kita. So portion dia tak kisahlah nasi goreng tu nak buat nasi goreng USA ke nasi goreng ni, tapi portion dia macam ni. Sayur dan buah ni secara umum lah kan. Okey, jadi harap boleh menjawab. Okey, dan pada masa yang sama link kehadiran pun telah dikongsi dekat ruangan chat. Jadi tuan-puan yang hadir pada hari ini mohon isikan sambil-sambil kita teruskan untuk sesi kedua kita. Bahagian kedua lah. Bahagian kedua kita iaitu cakna label makanan. Okey, yang ni insyaAllah saya tak ambil masa yang lama. Kita pergi laju. Okey. Untuk label makanan ni, kita akan dapati dekat packaging makanan-makanan terproses ni, kita bagi processed food lah. Makanan-makanan terproses ni saja yang wajib ada label makanan. Okey. Jadi kita kena tahu apakah label makanan yang ada dalam packaging tersebut. Tapi sebelum tu, apa yang biasa kita lihat sebelum kita beli makanan? Dekat packaging tu biasa kita tengok apa? Yang pertama sekali mestilah kita akan tengok harga lah kan. Kita akan tengok harga dulu untuk kita decide sebelum kita beli. Yang keduanya kita akan tengok tarikh luput. Tarikh luput. Mana yang tengok tu tengoklah tarikh luput. Kan? Untuk apa-apa makanan yang kita beli mesti ada tarikh luput lah. Majoriti makanan mesti ada. Okey, dan yang terakhir sekali barulah kita tengok maklumat pemakanan. Itu pun kalau kita tengok kan. Okey, jadi label makanan ni dia sebenarnya adalah terma umum lah. Label makanan ni dia merujuk kepada apa? Ini, dia merujuk kepada benda-benda ni. Pertama sekali adalah panel maklumat pemakanan. Yang keduanya logo pilihan lebih sihat, ikon tenaga, senarai ramuan dan akuan pemakanan. Okey. Yang wajib ada adalah yang ni lah. Panel maklumat pemakanan. Yang ni yang wajib ada dalam setiap jenis produk makanan yang terproses. Okey, jadi kita berkenalan juga dengan logo pilihan lebih sihat ataupun Healthier HCL, Healthier Choice logo. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan logo ni? Okey, jadi logo ni adalah inisiatif daripada KKM. Jadi penggunaan logo ni sebenarnya dia akan dipamerkan di beberapa jenis produk. Jadi kalau kita nak gunakan, kita kena bandingkan produk tersebut dalam kategori yang sama. Contohnya untuk biji sarapan. Jenama A dia ada logo HCL ni. Jenama B tak ada, jenama C tak ada. Jadi mana yang paling baik antara tiga-tiga biji sarapan ni? Of course lah kita boleh ambil yang A, okey? Dia mestilah kita pilih dalam kategori yang sama. Kita tak boleh bandingkan kategori berbeza. Contohnya biji sarapan kita bandingkan pula dengan susu contohnya. Dia dalam kategori yang berbeza. Jadi dia tak ni lah. Dia punya nilai kalori semua tu sudah tentulah berbeza kan. Susu mestilah dia tinggi protein, dia tinggi, dia rendah karbohidrat kan. Jadi kita nak bandingkan tu, kita kena bandingkan dalam kumpulan makanan yang sama. Okey, seterusnya yang ni pun optional juga, pameran untuk ikon pack hadapan, ikon tenaga ni. Jadi biasanya jenama-jenama besar dia memang adalah paparan ikon tenaga ni. Okey, jadi cara guna dia untuk setiap sajian dia menyatakan dekat sini berapa nilai kilokalori untuk setiap sajian tu. Okey. Setiap sajian tu, tuan-puan kena faham, setiap sajian tu dia tak semestinya satu portion ataupun satu pack tu. Contoh macam susu, tak semestinya satu sajian tu adalah satu botol susu. Jadi tuan-puan boleh rujuk dekat belakang dekat maklumat pemakanan tu berapakah berat ataupun berapakah saiz hidangan yang boleh kita rujuk untuk kita consider sebagai sajian tu. Di setiap produk tu dia berbeza. Okey. Rasanya ada soalan kot. Oh. Dia orang komen kat sini link kehadiran tak boleh buka lah puan. Okey, ada lagi ke yang tak boleh buka? Sekejap saya tengok. Okey, sambil-sambil tu kita teruskan. Okay, ini contoh-contoh produk yang ada Healthier Choice logo lah. Dan biasa logo ni dia sama ada warna merah ataupun warna hitam. Ni contoh ni warna hitam, ni warna merah. Boleh dah puan, boleh dah. Boleh dah link tu. Thank you.
Okey, cuba Puan Anita. Puan Hanita buka balik link kehadiran tu. Okey, dan kita juga ada website untuk tuan-puan rujuk lah Healthier Choice Healthier Choice logo ni. Tuan-puan boleh type je Healthier Choice logo dekat Google tu, nanti dia akan keluar official website daripada KKM lah. Dalam tu dia ada senaraikan guideline, kriteria. Kalau tuan-puan ada produk tersendiri yang tuan-puan jual pun tuan-puan boleh mohon untuk ni untuk dapatkan logo ni. Ada salah satu bonus lah sebab dekat Malaysia sekarang ni dah ramai rakyat masyarakat dah concern untuk pengambilan makanan-makanan yang sihat ni, pilihan makanan yang sihat, terutamanya orang yang sibuk lah. Biasanya orang-orang yang busy ni lah yang akan ambil makanan-makanan yang terproses ni kan. Jadi inisiatif daripada KKM kita wujudkan Healthier Choice logo ni supaya diorang boleh memilih makanan dengan lebih mudah. Mana yang sihat, mana yang rendah kalori, diorang boleh rujuk Healthier Choice logo ni je dalam kategori yang sama. Okey. Ni cara pengiraan untuk ni lah. So, dia mudah je cara pengiraan dia. Dia berasaskan nilai tenaga untuk satu hidangan. Satu hidangan dan juga saranan pengambilan tenaga kita. Okey, jadi saranan pengambilan kat sini dia akan tulis lah, biasanya kat sini dia tulis berdasarkan 2000 kilokalori. Okey, contoh produk Vitanes ni dia mengandungi 200 kilokalori. Jadi 200 bagi 2000 bersama dengan 10%. Jadi tenaga daripada produk Vitanes ni kalau kita ambil satu sajian dia akan membekalkan 10% daripada jumlah tenaga. Ni sebagai contoh je lah. Kalau kita nak ambil produk Vitanes ni satu hari kan kita nak makan, kita tak boleh ambil lebih daripada 10 sajian. Kalau lebih pada 10 sajian dia sudah lebih daripada nilai kalori, lebih daripada 2000. Okey, ni sebagai contoh je lah. Tak adalah kita nak makan satu jenis makanan yang sama kan. Okey, seterusnya kita akan tengok maklumat pemakanan. Yang ni daripada banyak-banyak label tadi ni, ini kita panggil sebagai maklumat pemakanan ataupun nutrition fact dalam bahasa Inggeris. Okey, pertama sekali saiz hidangan. Yang keduanya kita kena ambil maklum nilai tenaga. Nilai tenaga ni biasanya dia ada dua, per 100 gram dan juga per hidangan. Okey, saya harap tuan-puan boleh faham lah kat sini. Saiz hidangan ni dia bergantung kepada yang ni lah tadi. Contohnya produk ni berat dia 60 kali 7. Ni adalah total berat untuk produk ni. Kita ambil contoh roti ni kan. 60 kali 7 berapa? 420 gram. So untuk setiap hidangan tu, kalau kita ambil 60 gram, kita boleh makan 7 kali roti ni. 7 kali makan. Ataupun 7 orang makan. Okey, faham Okey, jadi kenapa dia buat setiap 100 gram ni? Dia buat macam ni supaya kita boleh bandingkan dengan makanan lain dalam kategori yang sama. Jadi kita boleh tengok yang ni saja sebab produk yang lain tu mungkin saiz hidangan dia 50 gram, mungkin 40 gram, jadi tak sama. Jadi kita boleh bandingkan dengan ni 100 gram ni. Dengan berat 100 gram. Okey, faham Okey, kemudian kita perlu teliti semua jenis makronutrien ataupun mikronutrien yang ada. Okey. Jadi senarai yang wajib adalah inilah tenaga 4+1, tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi vitamin dan mineral ni optional. Kalau dia ada senaraikan tu biasanya syarikat-syarikat besar dia ada senaraikan. Jadi baguslah, boleh kita rujuk kan. Kemudian yang 100 gram dan juga setiap hidangan. Okey, dia boleh membandingkan. Yang 100 gram tadi tu tujuan dia adalah untuk membandingkan nilai pemakanan. Kalau setiap hidangan tu pula untuk menunjukkan berapa banyak yang kita perlu makan dan berapa kalori ataupun makronutrien yang kita dapat untuk setiap hidangan tersebut. Okey, jadi elakkan bergantung kepada satu jenis nutrien yang tertentu sahaja. Ini contoh. Kita ada dua produk kat sini, susu A, susu B. Dua produk dalam kategori yang sama. Okey. Pertama sekali kita bandingkan apa tadi? Dia punya nutrien, mikro dan juga makronutrien. Seterusnya, kita tengok satu-satu tenaga. Jadi tenaga dekat sini, susu A ni, dia
lebih sikit nilai tenaga dia. Sebab apa? Kalau kita nak bandingkan dua produk tadi, macam saya bagi tahu, kita kena bandingkan ikut setiap 100 ml. Ni yang lebih mudah lah. Jadi, susu A ada 61, susu B ada 48. Jadi, susu A ni dah lebih. Jadi, yang eloknya, yang sihat adalah yang rendah kalori lah. Kita assume yang nak memilih ni, turunkan berat badan. Seperti mana peserta-peserta kita yang hadir pada hari inilah nak turunkan berat badan kan. Jadi, kita ambil yang rendah kalori. Kemudian, lemak. Kita ambil yang lebih rendah. Lemak ni kan kita, kalau boleh kita nak kurangkan sebab dia adalah penyumbang kepada tenaga tadi tu. Seterusnya, kita akan tengok karbohidrat. Kita akan ambil yang lebih rendah. Jadi dekat sini, macam susu ni dia akan jadi lebih tinggi karbohidrat dia. Sebab apa karbohidrat susu B ni lebih tinggi daripada susu A? Siapa tahu sebab apa? Saya bagi tahu terus Karbohidrat susu B ni dia lebih tinggi. Dalam contoh ni disebabkan kandungan lemak dia rendah. Jadi biasanya susu low fat ni, dia punya karbohidrat dia akan lebih tinggi sedikit daripada susu full cream. Okey. Saya ulang balik. Susu low fat ni, nilai karbohidrat dia, kandungan karbohidrat dia biasanya lebih tinggi berbanding dengan susu full cream. Okay, sebab full cream tu dia tinggi lemak. Jadi bila lemak dia tinggi, dia dah menyumbangkan lebih tenaga dekat situ. Jadi kandungan karbohidrat dia tu rendah sikit lah. Tapi susu yang skim ataupun susu rendah lemak ni, dia telah pun dibuang lemak ataupun dikurangkan lah lemak dia. Jadi sumbangan karbohidrat tu, seperti mana yang kita tahu, susu ni dia merupakan salah satu sumber karbohidrat juga. Dia ada apa dekat dalam? Laktos. Dia adik-beradik glukos jugalah. Dia ada laktos kat dalam yang menyumbangkan kepada nilai kalori ataupun nilai tenaga. Okey, seterusnya gula tu sendiri. Gula dekat sini pula kalau kita tengok untuk susu B ni dia lebih rendah sikit lah. Rendah sikit susu gula. Jadi gula daripada susu ni, laktos tadi tu, dia rendah untuk susu B ni. Sebab apa? Mungkin susu B ni dia punya karbohidrat, baki karbohidrat kat sini adalah serat lah. Serat. Jadi serat ni tak semestinya benda yang kita kena kunyah. Dia boleh jadi serat yang larut, yang boleh wujud dalam minuman juga. Okey. Okey, yang terakhir sekali adalah kandungan protein. So protein ni lebih tinggi, lebih baik lah. Dibanding kalau kita tengok tadi, based on beberapa kajian di lapangan, HNMS ataupun Adapt Malaysia Nutrition Survey kan, pengambilan protein rakyat Malaysia ni dia lebih rendah berbanding saranan. Jadi that's why kita galakkan pengambilan protein ni tinggilah. Jadi kita galakkan pengambilan susu jenama B ni berbanding dengan susu A. Okay, saya harap semua faham lah Okey, jadi seterusnya kita ada juga akuan pemakanan. Jadi akuan pemakanan ni adalah sebarang akuan yang dibuat pada label makanan dan hanya dijumpai oleh pada sesetengah produk. Bukan semua produk ada akuan pemakanan ni. Kemudian dia biasanya ada di hadapan pack label lah. Dia sebagai salah satu promotion jugalah sebenarnya, marketing diorang. Supaya bila kita tengok ni, oh ada fat free, tak ada lemak. Kemudian dia ada high kalsium, tinggi kalsium kan. Bila kita tengok ni, kita boleh buat impulse buying lah. Consumer akan membuat pembelian secara impas bila dia tengok ni. Sebab macam saya beritahu tadi, rakyat Malaysia ni perlahan-lahan dah berada dalam kategori sedar lah. Apakah makanan yang sihat, apakah makanan yang tak sihat kan. Dia dah boleh membezakan. Jadi yang ni merupakan salah satu kaedah marketing. Tak ada masalah pun nak tulis, asalkan benda yang diiklankan ni adalah benda yang betul. Okey. Contoh-contoh akuan pemakanan yang lain. Rendah, bebas daripada, kemudian untuk kata kunci ni kan, rendah dalam ataupun bebas daripada ni, kalau kita ambil, biasanya dia tidak baik untuk kesihatan lah. Contohnya tenaga, gula, lemak, kolesterol, gula, garam, ni biasanya akan diiklankan sebagai rendah ataupun bebas. Okay.
Kemudian kalau nutrien tu baik untuk kesihatan, biasanya dia ditulis, dinyatakan macam ni lah, sumber ataupun tinggi dalam. Ini maknanya nutrien-nutrien yang elok diambil dalam kuantiti yang lebih, disebabkan susah nak dapat dalam makanan seharian kita. Contohnya vitamin D, ataupun protein, vitamin. Okey. Kemudian ada juga yang menggunakan perkataan reduce ataupun less like. Okey. Jadi ni biasanya dia ada upgrade dari segi formulation lah. Ada formula baru yang dikeluarkan. Dia kurang gula, kurang garam, kurang lemak dan sebagainya. Okey. Kemudian ni tambahan ataupun lebih. Sama juga macam tadi, formula baru. Dia ada nutrien tertentu yang lebih tinggi. Okey. Okey. Yang ni contoh untuk dinyatakan terus fungsi nutrien-nutrien yang biasa jarang kita dapat daripada makanan. Contohnya ni, beta-glucan ni. Beta-glucan ni merupakan satu contoh lemak yang tadilah, lemak yang, serat yang larut. Di mana serat ni dia boleh membantu untuk merendahkan kolesterol. Jadi dia dinyatakan dalam dia punya packaging ni lah. Okey, ni tak ada masalah untuk tulis asalkan dia tidak, dia memang benar, dia mengandungi beta-glucan ni contohnya, dan klaim yang dia buat tu adalah betul. Maknanya beta-glucan ni memang bertujuan untuk merendahkan kolesterol. Okey. Dan dia tidak menyiratkan nutrien yang boleh merawat ataupun melindungi penyakit tertentu. Contohnya dia boleh memulihkan sakit jantung, memulihkan diabetes, macam tu tak boleh lah. Okey. Ini perbandingan antara produk. Ini sebenarnya dalam kategori ramuan makanan lah. Jadi semua ramuan makanan ni, untuk yang siapa yang tak tahu, ramuan makanan ni sebenarnya dia disenaraikan mengikut berat, mengikut turutan berat. Okey. Contoh kita tengok yang ni, yang pertama ni, tepung gandum, gula, minyak, sayuran, chip coklat. Berat yang paling tinggi yang menyumbangkan kepada produk ni adalah tepung gandum. Yang keduanya gula, yang ketiga minyak sayuran. Okey. Kita boleh gunakan senarai ramuan ni juga untuk kita tengok makanan mana yang lebih sihat berbanding dengan produk dalam kategori yang sama. Kita boleh gunakan ramuan ni jugalah. Kalau in case dia punya maklumat pemakanan tu tak membantukan, kita boleh tengok. Contohnya yang ni, tepung gandum. Kalau dia punya gula lebih tinggi pada tepung gandum, of course lah kurang sihat, kan? Macam ni, dia ada oat sebagai ramuan yang pertama. Yang keduanya gula, tepung gandum. Jadi kalau kita tengok gula ataupun garam ataupun lemak tu berada dalam top 3 dalam setiap jenis makanan ni, kita boleh consider makanan ni sebagai makanan yang kurang sihat lah. Ataupun kalau dia ada aditif makanan yang kalau kita nak sebut pun berbelit lidah ni kan, macam ni kan, amonium bikarbonat, natrium bikarbonat, bermakna makanan tersebut dia mengandungi banyak aditif lah kita panggil. Jadi dia merupakan makanan yang kita boleh elakkan. Ini contoh-contoh dalam minuman. Okey, soalan ke? Okey, jadi ada soalan sekali lagi daripada Encik Solah. Solah Alam, pemilihan susu full cream ataupun low fat yang lebih sesuai. Okey, jadi dia bergantung kepada keperluan kita lah. Jadi saya assume peserta-peserta di dalam ni plan untuk turunkan berat badan, betul tak? Jadi kalau untuk turunkan berat badan, pertama sekali kita kena tengok nilai kalori ataupun nilai tenaga. Di mana kalau kita tengok cara kira kalori tadi, nilai tenaga ni disumbangkan lebih daripada lemak. Okey, jadi bila lemak ataupun krim lah, kita panggil istilah dia krim kan dalam susu ni, kita perlulah ambil susu yang lebih rendah lemak, low fat ataupun susu skim. At least low fat pun dah memadai lah. Susu skim ni kalau kita minum macam air kosong je rasa dia. Memang betul-betul tawar. Siapa yang boleh minum memang baik lah. Tapi kalau low fat ni dia ada lagi lah rasa susu tu. Okey. Jadi kandungan karbohidrat tadi tu, laktos tadi tu, yang tu kita boleh abaikan sebab biasanya perbezaan dia tu tak banyak antara full cream dengan low fat ni kan. Biasa low fat ni memang kandungan laktos dia tu lebih tinggi sikit daripada full cream. Tapi nilai yang penting nilai kalori dan juga nilai lemak tu lebih rendah daripada susu full cream. Okey.
Okey. Okey, ni kalau kita tengok ramuan tadi kan, ada yang menggunakan perkataan glycerid. Ni dalam kategori lemak. Dia ada menggunakan perkataan glycerid, glycerida, glycerol, ester minyak. Dia membawa makna, merujuk makna yang samalah, iaitu sama ada mentega ataupun lelemak sayuran, shortening. Okey. Untuk garam pula, MSG, sodium. Sodium ni tak kisahlah, sodium bikarbonat ke, macam tadi sodium apa tadi? Sodium macam-macam lah kan. Dia merujuk kepada serbuk penaik ataupun garam tu sendirilah. Ni antara produk-produk yang mengandungi sodium. Sebab bila kita cakap pasal garam, kita sebenarnya nak mengurangkan pengambilan sodium tu je ataupun Na. Dia punya sign dia. Na, natrium kan. Kalau kita belajar bahasa Melayu, natrium. Sodium ni bahasa Inggeris. Jadi kita nak mengurangkan sodium ni je. Yang belakang tu klorid ke, itu kita tak kisah sangat. Okey, seterusnya gula. Fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa dan galaktosa. Ni semuanya merujuk kepada benda yang samalah, iaitu gula. Ataupun mostly perkataan yang berakhir dengan OSA ataupun OSE. OSE ni bahasa Inggeris. OSA bahasa Melayu. Okey. Kalau gula alkohol pula, laktol, laktitol, manitol, yang berakhir dengan perkataan OL. Gula alkohol ni dia ada kalori juga tapi tak setinggi gula biasalah. Okey, maltitol, sorbitol dan xylitol. Dia kita panggil sugar substitute tadilah, pengganti gula. Okey. Okey, so itu saja sesi untuk bahagian kedua ni. Cakna label pemakanan anda. Macam mana cara nak tengok label. Jadi saya harapkan semua peserta boleh tahulah selepas ini bila pergi ke pasar raya ataupun ke kedai-kedai runcit, bila nak memilih makanan macam roti ke, kita bandingkan dulu. Kita gunakan maklumat yang ada di tangan. Kita tengok manakah produk yang sesuai untuk kita ambil. Kan? Jadi biasanya concern kita akan cuba ambil pengambilan makanan yang rendah tenaga, rendah kalori, rendah gula dan rendah lemak. Okey. Jadi kita harapkan selepas sesi ini peserta-peserta kita dapat memanfaatkanlah penggunaan label makanan yang telah pun dipaparkan, yang telah pun diwajibkan hampir semua produk-produk terproses ni. Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan ke untuk bahagian 1 dan bahagian 2? Saya rasa mungkin ada beberapa soalan yang lebih yang ada beberapa soalan yang personal ataupun soalan-soalan yang terlalu customize kan, yang tu mungkin kita boleh tanya pada secara individu lah. Tapi untuk soalan-soalan umum berkenaan dengan topik yang telah saya sampaikan tadi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita mungkin boleh buka sesi Q&A ni dalam masa 5 minit ke? Kalau ada apa-apa soalan. Sambil-sambil saya refresh balik poin-poin penting untuk kita ingat dalam sesi ni. Jadi kalau ada soalan, boleh raise hand ataupun boleh tulis di ruangan komen. Okey, saya rasa saya nak sentuh balik berkenaan dengan konsep pemakanan sihat tadi. Tadi kita cerita agak ringkas. Saya nak sentuh balik berkenaan dengan konsep asas pemakanan sihat, iaitu ada 4 tadi tu. Okey, jadi dalam konsep ni, ada 4 tadi, seimbang, sederhana, pelbagai dan juga makan secara berkala. Kita tengok satu-satulah. Untuk seimbang ni, kita kena pastikan pengambilan makanan kita ni ada semua kumpulan makanan dalam piramid makanan tadi tu. Kecuali kumpulan makanan yang kelima tadilah, yang tu optional. Kalau tak ada lebih baik. Tapi hampir mustahil tak ada kan. Mesti ada juga sikit gula, garam. Jadi untuk seimbang ni kita perlu merujuk balik piramid makanan Malaysia tadi. Adakah makanan yang kita ambil tu ataupun pengambilan diet seharian kita merangkumi semua kumpulan makanan dalam piramid makanan tu. Kita kena tengok balik. Ada tak kita ambil kumpulan 1, ada tak kita ambil kumpulan 2, kumpulan 3 dan seterusnya. Jadi kumpulan mana yang biasa rakyat Malaysia tak ambil? Kumpulan 4 tadi. Kumpulan susu dan produk tenusu. Kan?
Jadi produk susu tu kalau kita tengok ada macam-macam jenis sekarang. Ada susu tepung, susu rendah lemak, susu kotak, dan susu yang dicampurkan dalam minuman-minuman yang lain lah kan. Jadi memang ada juga susu-susu full cream yang sihat ni, susu full cream ke susu rendah lemak ke yang dicampurkan dalam minuman. Contohnya air boba. Air boba pun ada yang dicampurkan dengan susu kan. Jadi bila kita ambil tu, kita tak bolehlah consider dia sebagai satu hidangan segelas susu tadi tu. Sebab dia dah pun dicampur dengan bahan-bahan yang tidak sepatutnya lah. Contohnya boba tu sendiri dia mengandungi karbohidrat, dia mengandungi gula ya sebenarnya. Lepas tu ditambah pula dengan gula pasir, ditambah pula dengan topping-topping tu semua yang menyebabkan susu tu dah tak jadi susu dah. Dia jadi minuman lain lah, minuman yang tak sihat. Seterusnya sederhana ataupun in moderation. Jadi pengambilan makanan mestilah mengikut keperluan dan kuantiti. Okey, yang ni dia berbeza untuk setiap individu lah. Ada individu yang aktif, yang banyak bergerak, mungkin dia perlu ambil lebih kalori ataupun ada setengah keadaan ni, contohnya ibu mengandung, dia perlukan lebih mikronutrien, contohnya iron dan juga folic acid. Jadi dia perlu ambil lebih lah makanan-makanan yang mengandungi iron dan folic acid tersebut. Okey. Jadi kita ke soalan dulu soalan daripada Muhammad Syazwan. Kalau kita banyak minum air masak, ada ke istilah akan jadi gemuk air? Gemuk air Okey, biasanya lah untuk individu yang normal, majoriti individu lah yang normal kan, badan kita ni dia memang ada rasa bila kita minum air masak cukup, dia akan berhenti. Kita akan rasa dah sampai masa kita berhenti minum air masak kan. Dan badan kita sendiri pun dia ada, kita panggil feedback mechanism lah, kaedah untuk menyingkirkan kalau ada minuman yang kita minum tu terlebih. Jadi kalau kita banyak minum, kita akan banyak membuang air lah, banyak ketandas kan. Dan bergantung dengan faktor-faktor lain lah juga, cuaca, faktor aktiviti fizikal kita dan sebagainya. Okay, jadi sangat jarang lah sebenarnya orang minum ni menjadi gemuk air. Sangat jarang. Jadi gemuk air ni dia kebiasaannya berpunca daripada pelbagai faktor perubatan boleh jadi, tapi kalau macam faktor pemakanan ni, kemungkinan pengambilan makanan yang tidak seimbang lah, ataupun yang lebih spesifiknya, pengambilan protein yang rendah. Jadi pengambilan protein yang rendah ni, untuk sesetengah kes dia boleh menyebabkan water retention. Jadi kalau kita belajar untuk kanak-kanak yang ada masalah malnutrition kan, chronic malnutrition, dia ada istilah kita panggil kwashiorkor. Kwashiorkor tu di mana salah satu simptomnya adalah water retention ni lah. Dia akan jadi edema dekat kaki, tangan, dekat perut kan. Tu antara salah satu punca lah. Maknanya pengambilan mikronutrien yang tidak seimbang. Dia mungkin ambil lebih karbohidrat, kurang protein, kurang serat kan. Biasanya itulah yang saya fikirkan. Yang kebanyakan sebab tu adalah disebabkan masalah perubatan lah. Contohnya ibu mengandung kan. Ibu mengandung ni lebih cenderung untuk dapat masalah gemuk air. Disebabkan ada keadaan fisiologi ibu mengandung tu lah pada waktu tu. Tapi biasanya kalau diamalkan pemakanan yang sihat and then diikut nasihat doktor, selepas daripada bersalin tu ataupun sebelum bersalin pada trimester kedua ketiga tu dah kurang dah masalah gemuk air ni. Dia bergantung kepada individu. Okey, harap dapat menjawab soalan Cik Syazwan. Okey, saya sambung sikit lagi. Untuk yang konsep asas pemakanan sihat, konsep ketiga adalah pelbagai variety. Kita kena tahu tiada satu pemakanan yang dapat memenuhi keperluan pemakanan. Okey. Termasuklah produk-produk meal replacement yang kita jumpa dekat pasaran, yang saya rasa mungkin adalah peserta-peserta kita yang pernah ataupun yang sedang mengambil meal replacement, pengganti makanan dipanggil. Jadi biasanya produk-produk meal replacement ni tak ada pun yang claim hanya perlu ambil produk dia orang sahaja setiap hari. Tak ada pun yang claim macam tu. Kalau ada tu memang salah lah di sisi undang-undang kan. Tak boleh sebenarnya claim macam tu.
Tapi ada peserta yang kita panggil peserta yang ekstrim lah. Dia akan amalkan pengambilan produk tu sebab dia percaya kan mungkin produk tu dia dah lama cuba, lepas tu produk yang dia beli tu pun mahal. Jadi dia akan ambil produk tu saja menggantikan makanan-makanan yang lain. Jadi sebenarnya tidak sesuai lah. Tidak sesuai dan tidak sihat, tidak digalakkan. Sebab tak ada pun satu jenis makanan yang dapat membekalkan semua keperluan makanan untuk setiap individu. That's why lah kita kena ambil pelbagai jenis variety. Even sayur tadi pun kita galakkan macam-macam jenis, macam-macam warna. Kan? Warna purple, warna merah, warna oranye, warna hijau, warna putih dan sebagainya. Okey, dan konsep terakhir adalah makan secara berkala. Okey. Jadi pemakanan sihat ni dia ada satu cabang baru berkenaan dengan waktu makan ni. Jadi cabang ni dia fokus kepada waktu makan sahaja. Dia nak tengok ada tak adakah waktu makan memberi kesan kepada individu tersebut. Ada banyaklah kajian-kajian yang dibuat. Maknanya dia makan dalam kuantiti yang sama, cuma waktu makan dia tu berbeza. Ada yang makan ni waktu malam, ada yang makan waktu petang. And then sekarang ni pun kita ada diet-diet yang banyak lah yang orang kongsikan kan. Contohnya macam OMAD, 1 meal a day tu. Tu pun dia menggunakan konsep makan secara waktu makan tu lah. Dia manipulate konsep waktu makan tu dengan berpuasa 14 jam, 16 jam kan. Untuk mencapai berat badan yang ideal. Okey. So, tapi pada saranan ringkas kita, makan secara berkala ni, macam tadilah kalau kita ikut pinggan sihat Malaysia, 3 kali waktu makan utama dan snack antara waktu makan. Yang tu optional. Yang tu adalah kita punya saranan. So, kalau tuan-puan tanya kami, pegawai sains makanan untuk orang dewasa yang normal ataupun untuk mencegah penyakit berjangkit, kita boleh amalkan makan secara berkala ni saja pun dah memadai. Tapi dengan syarat mesti disertakan dengan portion dan juga kualiti makanan yang betul lah. Mengikut individu. Itu saranan kita. Kita takkan saran secara spesifik lah perlu amalkan umat ke ataupun diet-diet yang melanggar fitrah manusia lah kita panggil kan. Sebab bila kita merangka sesuatu jenis diet ni, kita mestilah pastikan diet tu mampu diikuti dan sustainable selepas daripada penurunan berat badan tersebut. Okey. Okey, ada satu lagi soalan daripada Puan Encik Syaz. 1 atau 2 sendok nasi banyak mana? Kadang sendok 2 kaut untuk 1 suku pinggan tapi nampak macam banyak. Okey, betul. Apa yang Cik Syaz katakan ni memang betul lah. Kalau kita tengok, kalau kita pergi makan tu, utamanya kalau kita makan dekat luar, saiz sendok tu dia berbeza. Ada pakai sendok biasa kan, sendok nasi. Ada yang pakai sendok, bukan untuk sendok nasi kan. Macam-macam jenis lah sendok. Okey, jadi sebenarnya untuk sukatan isi rumah ni, kita dah memang ada isi padu yang standard lah. Okey, jadi kalau untuk sendok ni, dia 1 sendok nasi ni bersamaan dengan setengah cawan. Jadi cawan apa pula yang kita gunakan? Kita akan menggunakan cawan yang biasa kita minum kopi yang ada telinga dulu-dulu tu. Cawan yang biasa kita minum minuman panas tu. Bukan gelas Bukan gelas, bukan kolek, bukan tumbler. Dia cawan yang ada telinga tu. So cawan tu dia punya average dalam 200 hingga kurang pada 200 ml. Dia punya kapasiti dia. Jadi kalau 2 sendok tu bersamaan dengan penuhlah 1 cawan tu. Jadi Puan Syaz mungkin balik, Puan Syaz cari cawan tu dan cuba Puan Syaz sukat nasi tu 2 sendok tu, cukup tak 1 cawan tu. Jadi kalau lebih sendok tu lebih, maknanya saiz sendok tu tak samalah. Dia kena 2 sendok tu bersamaan dengan 1 cawan. Okey, boleh Puan Syaz? Okey, seterusnya Cik Syazwan Malik tanya, last makan malam pukul berapa yang disarankan? Okey. Jadi yang ni pun dia bergantung kepada waktu dan juga aktiviti individu tu lah. Tapi secara umumnya, secara umumnya, kita boleh gunakan formula 4 jam sebelum tidur. Okey, 4 jam sebelum tidur, kita
boleh ambil makanan utama 4 jam sebelum tidur. Makanan utama ni yang tadi itulah makanan berat kita. Bukan snack, makanan berat kita. Jadi makanan berat kita tu yang nasi, ada sayur, suku-suku separuh tu kan. 4 jam sebelum tidur itu adalah waktu yang terbaik untuk kita ambil. Lebih awal lebih baik. Okey, jadi kalau kita ambil 4 jam sebelum tidur, lepas tu kita lapar pula. Pukul berapa pula kita nak makan kan? Boleh tak kita makan lagi lepas tu? Jawapannya boleh. Kita boleh ambil yang tadi itulah snack. Tapi dengan syarat snack tu mestilah snack yang sihat. Jadi snack yang sihat ni, contohnya macam segelas susu ataupun buah-buahan, just untuk menghilangkan rasa lapar kita. Jadi untuk snack tu kita boleh ambil, janganlah betul-betul sebelum tidur kan. Kita ambil lah dalam 1 jam ke. Sebelum tidur tu untuk kita ambil snack supaya kita boleh tidur dengan lena lah. Itu tujuan dia, supaya kita boleh tidur dengan lena, disebabkan perut kita dah terisi. Okey. Okey, seterusnya ada setengah orang menggunakan minuman detox sebagai salah satu usaha untuk turunkan berat badan dan mudahkan sistem pencernaan. Adakah ia disarankan? Okey. So detox ni satu pernyataan yang umum lah. Detox ni dia merujuk kepada kita panggil apa bahasa Melayu? Nyah toksin nyah toksin. Jadi seperti mana yang kita tahu, detox ni dia bukannya nak membuang lemak ke membuang kalori dalam badan kita. Detox ni dia membuang toksin-toksin lah istilah dia. Dan istilah ni terlalu umum untuk kita bincangkan. Jadi pada saya kaedah detox ni dia ada dua. Ada yang secara natural, ada yang secara artificial lah ataupun tak natural. Contohnya dengan penggunaan sesetengah jenis produk, penggunaan ubat-ubatan, kaedah rendaman kaki lah, kaedah ambil jamu-jamu tu semua kan. Pada saya yang tu kita tak sarankan lah, maknanya detox secara tak sihat. Okey. Detox secara semula jadi ni pula kita kena tahu yang badan kita ni memang ada mekanisme untuk buang nyah toksin makanan-makanan yang kita ambil ni. Antara organ yang penting yang khusus untuk detox ni adalah hati dan juga buah pinggang. Hati dan buah pinggang ni. Jadi dua organ ni dia punya tujuan khusus dia adalah untuk detox benda-benda yang tak perlu dalam badan kita sebenarnya. Jadi kita kalau kita nak buat detox ni, saya sarankan lebih baik kita buat pencegahan untuk detox ni, untuk kita mengambil toksin-toksin dalam makanan kita. Maknanya kita kena elakkan pengambilan makanan-makanan terproses, kurangkan pengambilan makanan yang pelik-pelik lah, yang ada macam-macam warna, macam-macam rasa ni kan. Kita kembali kepada fitrah, kita ambil makanan-makanan yang semula jadi. Nasi, daging, ayam, sayur-sayuran. Sayur-sayuran tu pun kita pilih lah yang kurang pesticide, yang tidak menggunakan pesticide, yang selamat. Kalau ada kebun sendiri lebih baik. Okey, tu jawapan saya kepada Encik Syaz. Sebab kalau kita nak bahaskan topik detox ni memang agak panjang jugalah kan, dan ada macam-macam kaedah lah sekarang orang pakai. Tapi mostly dia akan melibatkan produk-produk yang dijual lah. Yang tu biasanya kami tak ada saranan secara spesifik produk apa. Tapi kalau produk untuk semula jadi, air kosong, serat-serat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini semua ejen-ejen ataupun komponen-komponen yang boleh membantu untuk detox badan kita secara semula jadi. Okey. Okey, sama-sama Puan Syaz. Alhamdulillah boleh menjawab